Okey, petang ni kita ada kuda di pantai. Okey guys, petang ni kita ada kuda di Pantai Bumi Hijau, Sabak Benam, Selangor. Saif, senyumlah, poyolah. Gambar dulu, gambar dulu. Depan ni kita akan tambah lagi untuk buat parking. Ini untuk camping area belakang sana. Sunset dia lawa gila lah. Sana area camping area. Yang tu tapak caravan. Yang sini akan dibinakan toilet untuk orang-orang yang bercamping. Dan dekat sini juga toilet ni yang orang yang first pakai nanti adalah Raja Muda Selangor. Kita tengah buat persiapan untuk menyambut Raja Muda Selangor yang akan bercamping dekat Pantai Bumi Hijau pada bulan 6. So dekat sini adalah tapak untuk tandas. Untuk camper-camper datang akan ada tandas. Dan dekat sini surau. Ni tapak surau. Ni tapak surau. Depan sana kedai-kedai makan, tepi ni pantai. So alhamdulillah sini akan buat tandas dan juga parking kereta lagi, kita akan besarkan lagi insya-Allah. Okey, doakan yang terbaik untuk Pantai Bumi Hijau kita. Sunset dia lawa gila. Memang terbaik. Ni kita punya para peniaga bekerjasama untuk membersihkan kawasan pantai. Untuk angkut sampah semua kita akan kutip setiap petang. Okey, supaya pantai ni terus terjaga insya-Allah. Terima kasih semua. Okey, ni kita ada wakil lah yang akan kutip sampah semualah kat sini. Okey.